Apabila saya jual sebuah kereta terpakai kepada customer saya di waktu apa yang saya rasa paling laki adalah sebelum customer datang ambil kereta tersebut rosak di tangan saya. Lebih baik pada selepas customer ambil balik ada kerosakan, ini yang menyebabkan customer berasa kurang gembira. Serupa saya ada satu customer cash buyer yang beli Viva sebelum ni. Customer tu beli kereta tu tujuan untuk ganti kereta sementara yang dia ada kerana kereta yang sebelum tu perlu letak di bengkel, ambil masa yang lama disebabkan accident. So dia beli Viva dengan kedai saya untuk gantilah kenderaan sementara. So customer tu datang di kedai saya, dia tengok kereta pun dengan keadaan yang baik, siap test drive semua lagi, dan kereta berada di kedai saya pun tak ada jadi apa-apa masalah yang pelik. Selepas rakan saya membawa kereta tu pergi ke Perlis Arau untuk membuat puspakom pertukaran milik. Jarak perjalanan adalah melebihi 80 km macam tu terhadap kereta tersebut. Tetapi kereta tu tak jadi apa-apa. Kereta ni datang masalah di sebelum awal sehari customer nak datang collect kereta, kita test lagi kereta tersebut. Tiba-tiba di perjalanan untuk nak balik di kedai saya, gearbox terus free. So dalam waktu sebegini saya terpaksa tundakan pengambilan kereta customer lah. So segera saya hantar kepada bengkel dan bagi tahu juga foreman saya, customer ni beli kereta memang urgent sangat nak pakai. So foreman bagi tahu gearbox ni boleh di repair semula. Tetapi saya tak memilih cara tersebut. Saya pilih untuk gantikan gearbox yang keadaan yang baik. Saya nak cara yang paling cepat siap. So foreman pun terkejut dengan cara saya sebegitu. So lastly kereta tu pun disiap dengan keadaan yang baik, dapat serah kepada customer yang tidak menarik masa dia yang panjang. Dalam keadaan sebegini, walaupun saya tahu di kereta tersebut sudah akan jadi tiada keuntungan, akan jadi rugi, saya tetap juga akan buat perbaik semula kepada customer saya sebelum mereka ambil kereta. Kerana saya nak pastikan kereta yang saya serah adalah keadaan yang baik. Dari dulu hingga sekarang, mindset saya terhadap kes laki sebegini tidak berubah. Kalau kereta rosak di site saya berasa bersyukur sangat. Kalau kereta rosak selepas customer baru saja ambil kereta, saya berasa amat malu dan tekanan juga di hal sebegini. Anda pula ada apa pengalaman tentang selepas ambil kereta dari kedai Yuska, dalam perjalanan balik ke rumah, tiba-tiba kena tersidai di tepi jalan? Boleh sharing kepada saya. Saya Aing, gadis Yuska Utara dari Bun Lee.